Aku ada satu Myvi. Bateri dia sebenarnya memang dah sampai masa kena tukar dah pun. Dah cukup 2 tahun. Aku ingat sebab kereta ni aku jarang guna. So biarlah dulu. Nanti-nantilah aku tukar. Aku pun save budget sikit kan. Hari ni bila aku nak start terus tak boleh hidup. Masa ni baru aku rasa macam aduh, bateri dah kong lah ni. Kalau tak ada apa-apa backup memang kena cari orang lah tolong jumper. Lagi leceh kalau tengah rushing, tengah hujan ke atau jadi kat tempat yang susah nak minta bantuan. Nasib baik aku memang standby powerbank jumper ni dalam kereta. Benda ni aku dah simpan dalam kereta lebih kurang setahun 2 tahun. Memang untuk emergency macam ni. Cara guna dia sangat senang. Korang connect je kabel ikut terminal bateri. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Merah-merah, hitam-hitam. Lepas tu korang masuk je kereta terus start. Sekali start je guys. Memang terus hidup. Lega weh. Yang aku suka power bank jumper ni dia bukan setakat boleh jumper bateri kereta. Dia siap ada built-in pump untuk tayar sekali. So, kalau tiba-tiba tayar pancit atau tayar spare ada tapi angin tak cukup, korang terus pump je dengan benda ni. Bagi aku benda ni memang wajib ada wajib ada dalam kereta. Kita bukan beli sebab nak guna hari-hari. Kita beli sebab bila emergency datang, kita dah ready. Aku ada letak link kat bawah, korang boleh check out. Serius. Powerbank jumper ni memang berguna untuk standby dalam kereta.